Selama nafasku berhembus, hanya kamu di dalam aku. Ini baik. Balik dia saya kata begitu. All the way tu dia support. But still ada kerisauan tu lah. Ada satu masa ni saya kena beli speaker lah. So saya tak ada kereta, saya ada motor kena pegang kotak kan. Lepas tu dia pun baru pregnant. So saya tak ada give up pun. Saya cakap ada rezeki ada lah. Saya rasa baru saya faham yang susahnya sebagai seorang artis, penyanyi, pelakon nak letak kaki dalam industri. Kalau korang ada benda kau nak capai ataupun rasa macam you want to try a new things, go for it. Jangan ragu-ragu sebab ada tak boleh.